Cerita benar, tokoh berjaya kerana minda kuat Dr. Abdul Kalam Indi. Beliau lahir dalam keluarga miskin, jual surat khabar untuk bantu ibu ayah. Tetapi akhirnya, beliau jadi Presiden India dan dikenang dunia. Inilah kisah Dr. P. Jack Abdul Kalam, tokoh yang membuktikan kekuatan minda mampu ubah takdir seseorang. Dr. Abdul Kalam lahir tahun 1931 di Rameswaram, India. Ayahnya nelayan hidup sederhana. Beliau bantu keluarga dengan jual surat khabar setiap pagi. Tapi Kalam tak pernah biarkan kemiskinan mengecilkan cita-citanya. Sejak kecil, beliau tanam satu dalam minda. Saya mahu bina sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Walaupun banyak kali gagal masuk universiti pilihan, beliau tak putus asa. Belajar siang malam, bina disiplin luar biasa. Akhirnya, beliau berjaya jadi saintis utama dalam program angkasa India, digelar The Missile Man of India. Walau bukan dari keluarga elit, beliau buktikan kekuatan minda dan iman boleh mengatasi kekurangan duniawi. Apa rahsianya? Pertama, fokus jangka panjang. Beliau sentiasa bayangkan kejayaan walau hidup sempit. Dua, self-talk positif. Kalam seorang Muslim yang kuat. Beliau selalu ucap, Allah bersama orang yang sabar dan tekun. Tiga, berdisiplin dan sederhana. Walaupun jadi presiden, beliau tetap hidup ringkas dan merendah diri. Dr. Kalam membuktikan bahawa kekuatan minda tambah doa tambah disiplin kejayaan luar biasa. Jika beliau yang miskin boleh sampai ke puncak dunia, kenapa tidak kita yang ada ilmu, teknologi dan peluang lebih luas? Jangan biar kesusahan hari ini padamkan impian anda esok. Tanam dalam hati, saya boleh berjaya dengan izin Allah asalkan saya kuatkan fikiran dan ikhlaskan usaha. Suka kisah ini? Like, share dan subscribe sekarang.